Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Marlisa binti Omar dan juga kepada rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 6, set 14 pada hari ini akan membentangkan tentang rubrik penilaian. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 8 orang ahli kumpulan dan saya sendiri adalah Nur Ayuni binti Ros Hakimi, nombor matrik P157422. Jadi saya akan teruskan dengan pengenalan tentang rubrik. Okey, seterusnya saya akan sambung membentangkan mengenai pengenalan rubrik. Okey, apakah itu rubrik? Okey, jadi kami telah merujuk kepada kamus Merriam-Webster definisi rubrik. Dan definisi rubrik adalah menyenaraikan kriteria khusus untuk penggradan atau pemarkahan kertas akademik, projek atau ujian. Seterusnya, menurut Azmanirah 2015, rubrik ini merupakan garis pemarkahan yang mengandungi kriteria bagi menentukan kualiti tugasan mencapai piawaian yang ditetapkan. Untuk bahasa mudah difahami, apakah itu rubrik? Rubrik ini adalah satu garis panduan bagi memberikan pemarkahan kepada sesuatu seperti program pertandingan, tugasan, assignment dan sebagainya, yang mana melalui rubrik pemarkahan ini akan ditetapkan mengikut kriteria ataupun skop-skop tertentu dalam menilai sesuatu tugasan. Okey, jadi rubrik ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama rubrik analitik dan yang kedua adalah rubrik holistik. Jadi dalam menghasilkan kedua-dua rubrik ini, kami telah sepakat untuk memilih satu tajuk pertandingan yang kami rasakan terbaik dalam menghasilkan tugasan rubrik analitik dan holistik ini, iaitu kami memilih tajuk pertandingan bercerita sempena Hari Kemerdekaan. Nama saya Ciraska Sujan, P155140 akan membentangkan apakah itu rubrik analitik. Rubrik analitik adalah alat pemarkahan yang memecahkan setiap kriteria pemarkahan secara berasingan untuk memudahkan proses penggradan dan memberikan maklum balas yang lebih khusus. Ia juga adalah penilaian yang dijalankan secara berasingan bagi setiap aspek atau kriteria penilaian. Salam sejahtera, saya Nur Afida binti Afendi dengan nama matriks P15581 akan menuliskan pembentangan rubrik analitik yang akan digunakan untuk menilai pertandingan bercerita sempena Hari Kemerdekaan. Rubrik ini dibahagikan kepada 5 kategori utama dan akan dinilai mengikut tahap pencapaian, iaitu cemerlang, baik, sederhana dan lemah. Untuk kategori yang pertama ialah isi kandungan cerita. Untuk kategori ini akan dinilai mengikut struktur cerita, kekuatan mesej yang disampaikan serta keberkesanan cerita terhadap pendengar. Untuk tahap cemerlang, cerita mempunyai struktur yang sangat baik, mesej yang mendalam serta disampaikan secara kreatif dan menarik. Untuk tahap baik, cerita masih tersusun dengan jelas tetapi terdapat sedikit kelemahan dalam kesinambungan atau kedalaman mesej. Untuk tahap sederhana, cerita kurang tersusun dan mesej mungkin tidak disampaikan dengan jelas. Untuk tahap lemah, cerita tidak tersusun langsung, mesej kabur atau tiada serta tidak berjaya menarik minat pendengar. Untuk kategori yang kedua ialah gaya penyampaian. Dalam kategori ini, penekanan diberikan kepada kelancaran penyampaian, intonasi, ekspresi dan keyakinan penyampai. Tahap cemerlang ialah penyampaian sangat lancar dengan intonasi bertenaga, ekspresi sesuai serta keyakinan tinggi yang menarik perhatian pendengar. Untuk tahap baik, penyampaian masih lancar, intonasi dan ekspresi agak baik dan penyampaian menunjukkan keyakinan. Untuk tahap sederhana, penyampaian agak lancar tetapi kurang menarik dan tidak konsisten dari segi intonasi dan ekspresi. Untuk tahap lemah, penyampaian tidak lancar, tiada intonasi atau ekspresi dan penyampaian kurang keyakinan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Karya Nabilah yang bernomor matrik P155265 akan membentangkan 3 aspek berikut bagi rubrik analitik. Rubrik penilaian ini memberikan panduan yang jelas dan berstruktur untuk menilai pelbagai aspek dalam penggunaan bahasa, kesinambungan cerita dan persembahan yang kreatif dan interaktif. Dalam aspek penggunaan bahasa, kategori ini akan menilai tata bahasa, kosakata dan gaya bahasa dengan 4 tahap penilaian. Sementara itu, kategori kesinambungan cerita akan memberi tumpuan kepada alur cerita, perwatakan dan pengembangan konflik untuk menghasilkan karya naratif yang berstruktur. Dan bagi aspek persembahan pula akan mengukur kemampuan peserta untuk menarik perhatian audiens, komunikasi non-verbal serta penggunaan elemen sokongan dengan fokus kepada kreativiti dan interaksi yang efektif. Secara keseluruhannya, kategori-kategori ini berfungsi sebagai alat penting untuk penilaian objektif dan membantu meningkatkan mutu persembahan dan karya secara menyeluruh. Membentangkan kelebihan rubrik analitik. Kelebihan rubrik analitik yang pertama adalah ianya lebih objektif, yang mana memperincikan setiap kriteria pemarkahan secara berasingan dan menyediakan piawaian prestasi yang jelas untuk setiap kriteria. Kelebihan yang kedua adalah ianya lebih khusus dan tepat. Ia menyediakan maklum balas yang lebih khusus, contohnya dalam penambahbaikan dan menjelaskan mengapa pelajar mendapat markah tinggi atau rendah, dan mempunyai pemarkahan yang terperinci yang memudahkan pemberian markah dengan tepat yang diwakilkan dengan skor atau grade atau istilah quality.
Yang terakhir adalah telus. Rubrik analitik memberikan pemahaman yang jelas tentang standar prestasi yang dijangkakan serta memberikan panduan yang jelas untuk penilai dalam menilai prestasi, terutamanya pemeriksa baru yang kurang berpengalaman memeriksa dan yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Salam sejahtera, saya Sylvia Anak Kamat, nombor metrik P156228. Saya akan membentangkan untuk bahagian kelemahan rubrik analitik. Saya mulakan dengan kelemahan yang pertama, iaitu penilaian yang rumit dan mengambil masa. Aspek intonasi suara, ekspresi muka, penguasaan bahasa, kejelasan penyampaian dan impak keseluruhan cerita merupakan antara aspek yang perlu dinilai. Selain itu, jumlah peserta juga turut mempengaruhi konsistensi permakahan penilai, misalnya pertandingan bercerita yang melibatkan seramai 20 orang peserta. Selain itu, kurang fleksibiliti dalam menilai kreativiti. Contohnya, jika peserta menggunakan nada suara yang berbeza untuk setiap watak dalam ceritanya dan berinteraksi dengan aktif dengan penonton, tetapi oleh kerana rubrik lebih menekankan kejelasan sebutan dan tata bahasa, peserta tidak mendapat markah tinggi walaupun lebih menghiburkan berbanding pencerita yang lain. Selain itu, kelemahan yang terakhir iaitu subjektiviti dalam permakahan. Walaupun rubrik analitik bertujuan untuk menjadikan penilaian lebih objektif, hakikatnya unsur subjektiviti masih wujud kerana kriteria ataupun aspek penilaian boleh ditafsir secara berbeza oleh penilai. Contohnya, seorang juri yang berpengalaman dalam seni teater mungkin memberi perhatian kepada aspek dramatik, manakala juri yang berlatar belakang kependidikan mungkin lebih menumpukan kepada aspek tata bahasa dan kejelasan suara. Jadi, apa yang saya dapat rumuskan di sini ialah bahawa rubrik analitik untuk pertandingan bercerita ini bukan sahaja sebagai satu alat penilaian yang berstruktur, malah objektif dalam menilai prestasi peserta, di mana ia turut merangkumi aspek seperti kandungan cerita, penguasaan bahasa, intonasi dan sebutan, ekspresi serta penglibatan audien. Selain itu juga, penggunaan rubrik analitik ini bukan sahaja menjadikan pertandingan lebih profesional ataupun teratur, tetapi juga mampu memperkembangkan bakat peserta dalam seni bercerita. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan mengenai tajuk rubrik holistik. Okey, apakah itu rubrik holistik? Rubrik holistik merujuk kepada satu pendekatan yang memerlukan pentaksiran secara keseluruhan tanpa memisahkan kriteria tertentu ke dalam bahagian-bahagian kecil. Penilaian ini dilakukan secara umum atau tahap pencapaian keseluruhan. Jika ingin difahami dengan bahasa yang lebih mudah, rubrik holistik ini adalah dinilai secara keseluruhan dan menyeluruh, berbeza dengan rubrik analitik yang mempunyai kriteria dan skop tertentu. Contohnya, kriteria untuk pemakaian, ada pemarkahan untuk pemakaian jika dalam rubrik analitik, tetapi di dalam rubrik holistik itu tersebut, pemarkahan telah diberi, semua kriteria tersebut telah diberikan dan pemarkahan contohnya 90 sehingga 100 mengikut kriteria umum tersebut. Tiada skop yang spesifik, contohnya pemakaian markahnya sebegini, kefasihan sebegini markahnya dan sebagainya. Itu apa yang boleh difahami dengan bahasa yang lebih mudah mengenai rubrik holistik. Assalamualaikum, saya Adibah Fasihah binti Abdul Fattah dengan nombor metrik P156388. Jadi ini adalah penilaian rubrik holistik kumpulan kami. Jadi kumpulan kami telah menetapkan 6 tahap, iaitu amat cemerlang, kepujian, baik, memuaskan dan juga lemah ataupun gagal. Jadi untuk bahagian saya akan hanya membentangkan 3 tahap teratas untuk rubrik holistik ini, iaitu amat cemerlang dan juga kepujian. Okey, baik, kita akan tengok dulu untuk tahap amat cemerlang. So dari segi persembahan sangat menarik, iaitu dapat memikat sepenuhnya para penonton. Kedua, dari segi bahasa, kita boleh tengok gramatis, intonasi tepat dan juga sebutan yang jelas. Ketiga adalah penghayatan cerita mendalam dan juga dapat menyentuh emosi para penonton. Keempat, penceritaan kaya dengan nilai murni dan juga sesuai dengan peringkat umur. Kelima adalah perkembangan cerita tersusun dengan klimaks yang jelas. Keenam, keterampilan sangat sesuai, kemas dan juga cemerlang. Dari segi persembahan, kita boleh tengok ianya menarik dan juga meyakinkan. Kedua, dengan bahasa yang gramatis, sebutan dan intonasi yang baik. Ketiga, penghayatan cerita juga ada dan penyampaian yang lancar. Keempat adalah nilai cerita yang jelas dan sesuai. Kelima, cerita dapat berkembang dengan baik dan juga klimaks dapat dikenal pasti. Keenam adalah penampilan kemas dan juga relevan. Kemudian kita tengok untuk kepujian, iaitu persembahan agak menarik tetapi kurang konsisten. Bahasa boleh difahami tetapi sedikit kurang gramatis. Ketiga adalah penghayatan sederhana tetapi penyampaian masih lancar. Keempat, nilai ada tetapi kurang menonjol. Kelima, perkembangan cerita boleh diikuti tetapi klimaks kurang jelas. Keenam, keterampilan sesuai tetapi kurang menarik. Okey, Assalamualaikum. Saya Anis Fakihah binti Muhammad Fadil dengan nombor metrik saya P156409. Jadi, saya akan meneruskan penerangan bagi rubrik holistik, iaitu bagi tahap baik, memuaskan dan lemah atau gagal. Okey, untuk tahap baik, antara kriteria yang pertama ialah persembahan yang sederhana dan kurang keyakinan. Yang kedua ialah bahasa yang digunakan mudah dan sebutan masih difahami. Yang ketiga,
mempunyai usaha untuk menghayati jalan cerita tetapi penyampaiannya kurang lancar. Yang keempat, nilai dalam penyampaian itu wujud tetapi mungkin kurang sesuai dengan tema atau umur. Yang kelima, cerita atau isi persembahan ada perkembangan tetapi ianya agak mendatar. Akhir sekali, penampilan juga sederhana namun masih bersesuaian. Seterusnya, bagi tahap memuaskan, yang pertama ialah kurang menarik, kelihatan gugup, gerak-gerinya tidak membantu dalam penyampaian cerita. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak gramatis, intonasi dan sebutan mengelirukan para penonton. Yang ketiga, kurang penghayatan dan kurang lancar dalam penyampaian. Yang keempat, nilai yang digunakan tidak jelas, kurang sesuai dengan tema atau umur. Yang kelima ialah perkembangan kurang jelas dan membosankan. Dan akhir sekali, keterampilan mungkin tidak begitu sesuai dengan cerita atau tema. So, seterusnya bagi tahap yang terakhir untuk rubrik holistik ialah lemah atau gagal. Antara kriterianya, yang pertama ialah persembahannya hambar, tiada keyakinan dan gerak-geri tidak sesuai. Yang kedua ialah bahasa yang digunakan tidak difahami, sebutan dan intonasi yang sangat lemah. Yang ketiga ialah tiada penghayatan cerita dan cerita yang disampaikan dengan kelang kabut. Yang keempat, tiada nilai yang boleh dikesan atau mesej yang tidak sesuai. Yang kelima, tiada struktur cerita dan ianya tidak menepati masa. Dan akhir sekali, penampilan yang digunakan tidak sesuai atau tidak membantu langsung dalam persembahan. So, itu sahaja daripada saya untuk rubrik holistik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, untuk kebaikan rubrik holistik. Saya datangkan 3 kebaikan rubrik holistik, iaitu yang pertama, penilaian menyeluruh dan cepat. Yang kedua, memudahkan penilai untuk menilai. Dan yang ketiga adalah untuk menggalakkan kreativiti peserta. Berbalik kepada yang pertama, penilaian lebih menyeluruh dan cepat. Hal ini kerana untuk menggunakan rubrik holistik ini adalah terbaik jika sesuatu pertandingan itu mempunyai peserta yang ramai. Hal ini kerana dengan menggunakan penilaian melalui rubrik holistik, dia adalah menilai secara lebih menyeluruh, tidak terhad kepada skop-skop dan kriteria tertentu. Jadi lebih mudah untuk menilai dan lebih menjimatkan dan mempercepatkan masa penilaian. Seterusnya, yang kedua adalah untuk memudahkan penilai, iaitu jika menggunakan rubrik holistik, penilaian lebih fokus untuk melihat kepada pertandingan dan mudah untuk memberikan pemarkahan kerana tidak terhad kepada skop-skop tertentu sahaja. Contohnya seperti skop pemakaian, skop kefasihan berbicara dalam bahasa Malaysia, skop gaya bahasa, skop pemakaian dan sebagainya. Dia tidak terhad. Jadi para penilai boleh memberikan markah dengan lebih baik dan boleh menilai dengan lebih fleksibel. Seterusnya, yang ketiga adalah dapat menggalakkan kreativiti peserta. Hal ini adalah kerana peserta bebas berkreativiti, bebas berkreativiti itu tidak terikat dengan skop-skop tertentu sahaja yang menyebabkan mereka akan takut untuk menonjolkan lagi bakat-bakat dan kreativiti yang mereka punya. Jadi itu adalah antara kebaikan rubrik holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hana Musyid binti Swalahuddin, P157858. Seterusnya kita beralih kepada kelemahan rubrik holistik. Baik, disebabkan rubrik holistik ini ciri-cirinya adalah penilaian yang dibuat secara keseluruhan. Jadi kadang-kadang penilaian yang dibuat tanpa standard yang khusus ataupun kriteria yang digariskan mungkin mengakibatkan para penilai ini memberi markah secara subjektif dan ia mungkin bergantung kepada persepsi peribadi masing-masing dalam memberikan permarkahan kepada para peserta. Yang kedua ialah kurang konsisten dalam pemarkahan. Pemarkahan boleh menjadi tidak seragam antara para penilai kerana bergantung kepada tanggapan umum masing-masing terhadap persembahan peserta. Malah ia mungkin menjadi sukar untuk membezakan markah antara pelajar yang cemerlang dan juga markah pelajar yang agak sederhana. Dan yang ketiga ialah tiada maklum balas penambahbaikan. Baik, disebabkan rubrik holistik ciri-cirinya adalah kita memberikan pemarkahan secara umum, jadi para peserta ataupun para pelajar tidak tahu bahagian mana yang mereka perlu buat dengan baik ataupun bahagian mana yang mereka perlu lakukan penambahbaikan untuk masa hadapan. Disebabkan tiada garis panduan yang khusus. Kesimpulan mengenai rubrik holistik. Rubrik holistik ini adalah amat sesuai untuk digunakan dalam pertandingan yang mempunyai ramai peserta. Ini kerana rubrik holistik ini adalah dinilai secara menyeluruh tanpa terikat dengan skop-skop tertentu. Contohnya untuk pemarkahan 90 dan 100 adalah pemarkahan untuk peserta yang terbaik. Jika peserta itu mendapat markah yang rendah, kita akan memberi dalam 0 sehingga 20%. Jadi pemarkahannya adalah menyeluruh, tidak terikat kepada mana-mana skop-skop tertentu.
Oleh itu, apabila rubrik holistik ini digunakan dalam pertandingan yang mempunyai ramai peserta, jadi ini akan memudahkan para penilai untuk memberikan pemarkahan dengan cepat dan mudah. Jadi masa pertandingan dan penilaian itu akan lebih fleksibel. Okey, dan rubrik holistik ini adalah sangat bergunalah untuk para peserta yang mempunyai kreativiti dan ingin menonjolkan kreativiti mereka. Kerana seperti kita tahu, pemarkahannya adalah umum dan tidak terlalu terikat. Namun begitu, untuk rubrik holistik ini adalah sangat tidak sesuai untuk digunakan bagi satu pertandingan ataupun tugasan yang memerlukan penilaian yang konsistensi ataupun penilaian yang sangat-sangat terperinci. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Kesimpulan bagi pertandingan ini, kita dapat lihat bahawa dua rubrik iaitu rubrik analitik dan juga rubrik holistik masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, rubrik holistik lebih sesuai, kita lihat rubrik holistik lebih sesuai digunakan apabila jumlah peserta terlalu ramai dan ia sangat membantu kepada para penilai untuk memberi markah secara menyeluruh tanpa memfokuskan kepada aspek-aspek kecil. Dan yang kedua adalah rubrik analitik pula kita lihat lebih sesuai digunakan jika kita ingin sistem pemarkahan lebih objektif tersusun. Dan rubrik ini juga menilai berdasarkan beberapa kriteria yang terperinci seperti intonasi suara, gaya penyampaian. Jadi rubrik analitik ini lebih membantu para peserta untuk mereka melihat bagaimana penilaian diberikan kepada para peserta. Mereka boleh membuat penambahbaikan di masa hadapan.